بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, utamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan tempoh untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana Allah masih lagi memberikan keupayaan kepada kita untuk kita tunduk dan sujud kepadanya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan ini menjadi amalan kebaikan yang dikreditkan pahalanya ke dalam akaun kita di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mungkin tuan-tuan tengok hari ni pakai kot pula ni, kenapa? Hari tu pakai baju kot sekali dah. Ni pakai baju kot pula. Sebenarnya tadi saya daripada Parlimen, daripada pukul 11 pagi tadi. Tuan-tuan yang kata tak mandi, memang tak mandi pun, tapi dalam aircon tak apa. Sebab hari ni dia ada sidang khas Parlimen hari ni dan esok untuk membincang tentang TPPA. TPPA tu apa? Tokpa. Tokpa ni sebab Menteri MITI kita nama Tokpa, jadi dia yang buat tu. Jadi hari ni perbahasan daripada semua wakil-wakil parti politik tamat tadi pukul 7 petang, sambung esok sampai pukul 1 tengah hari. Pukul 2 petang menteri akan gulung dan lepas tu Perdana Menteri akan mengumumkan TPPA akan dilaksanakan. Yang untuk bincang tu wayang kulit Seri Asun ya. Dia wayang kulit tuan. Wayang kulit ni dia main etong ekeng, tapi dia dah ada skrip siap dah. Dia suruh etong cakap macam ni, suruh ekeng cakap macam ni, dia suruh kalau Kelantan dia ada Hanum Merah Putihnya, ada semua macam-macam ni ya. Jadi wa'iyahnya, sa'iknya, samaknya ada siap dah. Dia punya lirik dia punya skrip tu dah ada siap. Cuma tadi dibentangkan dalam Parlimen, inilah satu-satunya negara anggota yang menyertai TPPA yang menjadikan Parlimen sebagai medan untuk memberi kelulusan kepada pelaksanaan TPPA itu. Negeri-negeri lain terus mesyuarat kabinet dapur, selesai masalah. Kita kabinet dapurnya, almari bajunya semua mesyuarat belakang. Tapi tuan-tuan, kita dah tahu dah endingnya lulus dan terimalah keadaan itu tahun depan ataupun selepas daripada ini, insya-Allah. Negara-negara lain tolak, kita terima. Nampak macam mana? Malaysia boleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah. Jadi saya segak sekali hari ni sebab tu memang segak setiap hari dah. Macam tu je. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung balik apa yang kita sebutkan hari itu. Saya sepatutnya mari sini 20 bulan hari tu, tapi oleh kerana saya di Palembang, Indonesia, jadi saya ganti bayar hutang malam ni gitu. Dia ada macam tu, kalau tak mari malam tu bayar hutang malam ni gitu. Dia kau hutang juga kuliah pun. Tapi kalau tuan-tuan yang tak mari bulan lepas, mari bulan ni tu tak dikira hutang. Sebab ustaz jadi kira hutang, yang dengar tak dikira hutang. Tidur pun tak apa lagi kalau hak yang mari kuliah ni. Ustaz tak boleh dah tidur, tapi hak yang mari dengar tak ada masalah. Sebab tu di sini semua duduk tepi dinding belakang, itu masalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada hormati sekalian, kita sambung balik apa yang kita sebutkan di bulan lepas berkenaan dengan tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Hari itu sampai nombor berapa? Saya nak tengok tuan-tuan, nak test. Saya tinggal kitab di sini, tapi tak ingat juga sampai nombor berapa hari itu. Tu setengah tinggal kitab, kau nak photostat ke apa kan? Tak juga. Kalau tak silap saya, yang saya lipat ni muka surat yang ke-29, bab yang ke-10. Nama yang ke-10,
Ataupun yang ke-11, dua tu lah lebih kurang. Saya yakin tuan-tuan lupa. Baik, kita ambil yang ke saya ulang yang ke-9, 10, 11 dan seterusnya. Ulang tak apa, takut tak ingat. Dan adapun nama-nama hari kiamat yang ke-9 yang terdapat dalam Quran melalui surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-7. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih. Serta mereka memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, iaitu di hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Ini saya sebut dah bulan lepas. Nama hari kiamat yang ke-9 adalah Yaumul Jam'. Jamak ini ialah berkumpul, berhimpun. Kalau kita kata demonstrasi kalau zaman sekarang ni, macam baru ni hak yang buat di Padang Merbuk semua itulah, berhimpun semua daripada start daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kiamat, semua berhimpun. Dia kata ramai, memang ramai berhimpun semua. Itulah keadaan bersesak-sesak. Ada orang yang dalam keadaan lapar, ada orang dalam keadaan bersesak-sesak, ada orang yang sampai berpeluh, ada orang yang sampai waktu tu tuan-tuan diceritakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada setengah di kalangan orang-orang ini yang mereka ini menyatakan, biarlah aku ke neraka kerana aku tidak sanggup untuk menanggung azab ketika di padang mahsyar. Tuan-tuan, kita selalu dengar matahari sejengkal. Matahari sejengkal dengan kepala. Kita duduk sekarang ni, saya sebut dah bulan lepas kan, kita duduk lah ni berapa puluh ribu trilion batu nautika. Tu pun kalau kita berdiri tepi tu, depan tu, tengah-tengah panas pukul 1 petang, ada orang buat apa mak? Saya turun bulan lepas. Duduk tengah-tengah padang tu, pukul 1:30 tengah hari, 1 jam, pukul 2:30 berhenti. Rasa nak ni berkerak kepala panas. Sedangkan berapa puluh ribu trilion batu nautika berbanding dengan keadaan di padang mahsyar hanya sejengkal matahari di kepala. Azab yang teramat sangat. Tapi ada pula orang yang dalam keadaan tenang, dan ada orang yang kehausan ketika itu. Memang semua kehausan ketika itu. Bila kita orang Kedah kata lapak ayak, kehausan waktu itu orang kafir. Ni tuan-tuan, ni kena faham ni, kita duduk katakan orang kapiak, orang Kedah kata orang kapiak. Kedah tu kasar yang tu tuan-tuan, tapi orang Kedah ni baik, orang Kedah ni bagus. Ni yang Mamat tak dia, dia Kedah ni dia kasar bunyinya, tapi dia bagus, dia bagus. Sebab tu kalau tuan-tuan cara bercakap orang Kedah mana nampak kasar. Sebab tu kalau orang Kedah dia baca, dia kata orang kapiak, tapi kalau orang Kelantan dia tahu orang kapi, bunyi serupa, bunyi beza, tapi hakikatnya sama. Orang kapi lembut dengar. Tapi orang Kedah kapiak, dia piak belakang tu yang menyebabkan dia jadi kasar. Baik, orang kafir, kita pernah tanya, orang kafir buat baik, dia pun ada buat rumah anak yatim, dia juga ada bagi sumbangan, macam ahli-ahli parlimen, ahli dewan negeri ataupun pemimpin masyarakat, dia buat program sumbangan Aidil Fitri contohnya. Dia juga bantu orang miskin. Ada Cina-Cina, orang-orang bukan Islam yang mereka ini beri sumbangan, bantu buat donation, bagi itu bagi ini. Takkan Tuhan tak terima hak dia buat tu? Memang tak terima. Tetapi atas kebaikan yang dia buat kerana keikhlasan di hati dia, di padang mahsyar Tuhan bayar. Kita boleh semak lagi kitab-kitab banyak. Contohnya amalan dia buat tu seumpama segelas air ni. Segelas air ni duduk di padang mahsyar, dia dahaga, malaikat datangkan segelas air contohnya kepada dia, dia minum habis, lepas tu neraka. Hak dia buat tu tetap dia bayar, tapi membentuk yang macam tu kerana dia buat tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Hujung jatuhnya tetap ke neraka. Jangan ingat itu. Kita setiap amalan yang kita buat berdasar dan beralaskan kepada lillahi taala, maka panjang rentetannya. Bahawa tentang perbezaan kita dengan orang kafir adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke banyak kuliah-kuliah pengajian, kita mengaji banyak cabang, banyak ilmu, kita akan jumpa semua perkara.
Dan kita rasa nak langkah ke mana pun kita tak berani. Sebab cerita-cerita dan kisah-kisah ini menghantui kita. Jadi trauma. Kita pun tuan-tuan nak sama je dengan orang kafir kadang-kadang. Kadang-kadang sama juga. Perbezaan kita dengan mereka tauhid. Perbezaan kita dengan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pun duk kata yang memberi rezeki itu manusia, yang menyihatkan kita adalah manusia, beri kebahagiaan kepada kita manusia, yang menghidupkan kita manusia, tak serupa kita dengan mereka. Kita kata kalau tak ada doktor tu mati aku, kau tak ada BRIM tak hidup aku, contohnya BRIM dapat lah ni. Dia orang tanya saya baru ni, dia kata Ustaz, cukup ke BRIM ni untuk kita makan setahun? Saya kata cukup. Orang jangan kata tak cukup. Cukup. Sebab disebut oleh kerajaan BRIM itu adalah untuk menampung kenaikan harga barang. Tak faham dah tu maksud menampung kenaikan harga barang. Kalaulah kita beli gula dulu RM2.6 contoh RM2.6 sekilo, lah RM2.8 tu lah contoh lah, ke RM3 lah, kita katalah RM2.8, kenaikan RM2, ambil daripada duit BRIM tu RM2 tambah hak RM2.6 hak sedia ada lah. Jangan duk pakai RM2.8 tu daripada duit BRIM, tak boleh ha, tu bodoh. Kalau cerdik kita bawa duit BRIM, pecah duit shilling siap-siap. Kalau kita beli friskies contohnya untuk kucing dulu RM4.9, lah RM5 RM2, RM3 tu BRIM. Hak RM4.9 duit gaji kita, duit sedia kala. Ha tu baru cerdik. Ini mengikut amat masalah lah lagu tu. Baik. Tak mana tadi lupa lah. Kalau perbezaan kita dengan orang kafir ialah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Satu Allah Subhanahu wa taala, bukan satu Malaysia dan sebagainya. Lalu tuan-tuan, orang-orang kafir tetap juga ada sebagai contoh Abu Talib. Dia kafir, tak pernah masuk Islam. Maka diringankan sikit. Dia tetap ke neraka. Tetapi Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah, ringankanlah azab ke atas pak saudaraku ini kerana dia bantu Islam, membantu dakwah. Maka malaikat kata, ya, dia akan ringankan. Sejak bila masuk dia ke dalam neraka, jejak kaki dia di lantai neraka, maka menggelegaklah otaknya. Itu azab paling ringan dalam neraka. Paling ringan, paling berat. Saya cerita, kalau kita kata ada seorang jemaah surau diniyah patah jari kelingking kaki contohnya, kerana terlanggar kereta surung, pakai contoh kan, jadi patah kaki kelingking biasa kereta surung. Tiba-tiba cerita pula ada seorang jemaah lagi kena lanyak dengan trailer, tapi tak tahu jadi macam mana. Kita boleh bayar lah, trailer terang mana punya lanyak, putus kaki, putus telinga, mata duk talin, hidung duk talin, maknanya dahsyat daripada langgar kereta surung. Kereta surung tu kecil je, paling sangat patah tak pun selih ibu jari kaki. Kalau trailer, Allahu'alam, pek kepala. Bila sebut kata paling ringan azab dalam neraka, letak je tapak kaki di atas lantai neraka, menggelegak otaknya, tu paling ringan. Atas jasa Abu Talib, dia membantu dakwah Nabi SAW, dia tetap ke neraka, tapi diringankan sikit. Neraka kan ada beberapa neraka. Tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, di padang mahsyar yang disebut nama-nama hari kiamat itu adalah Yaumul Jami', iaitu hari berkumpul semua etnik, semua golongan. Waktu itu kita kena ingat tuan-tuan, kita baca selalu kan surah Yasin, dalam ayat kita sebut wamtadul yauma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan ila akhir al-ayat. Tuhan sebut waktu itu wamtadul yauma ayyuhal mujrimun, berimpun puluhan juta trilion umat pada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat. Waktu itu Allah kata wamtadul yauma ayyuhal mujrimun,
duduk sebelah, wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang samsing, wahai orang yang tak sembahyang, wahai orang yang tak melakukan amal ibadah, wahai orang yang munafik, wahai orang yang kafir, wamtadul yauma ayyuhal mujrimun, duduk sebelah. Akan ada dua kelompok, satu kelompok orang yang baik, satu kelompok orang yang mujrim. Yang disebut sebagai mujrim ini orang kedebel ke, kepala masam ke, kah pedai ke, ikut dia. Yang penting dia tak pernah tunduk kepada Allah SWT di dunia. Dia tak kata wamtadul li ayyuhal Melayu, tak ada. Dia kata Melayu duduk sebelah, tak ada. Melayu ke apa kan sama je waktu tu. Melayu kalau rasuah sama juga. Melayu kalau tak sembahyang sama juga. Cina kalau sembahyang surga dia. Sebab yang menjamin ke syurga bukannya bangsa. Kalau kerana bangsa teruk tuan, kesianlah tu imam Nigeria hak bibir sama tebal dengan tempat kasut kita. Bibir dia sama tebal dengan tempat kasut kita. Dia bukan Melayu pun. Kita dok kata saya sembahyang ni bukan pak ustaz sebab saya orang Melayu. Melayu bukan masuk syurga, masuk syurga Islam. Kita dok bangga kita dengan bangsa itu sebagai satu ekstra. Ekstra. Kita lahir-lahir jadi Melayu. Nak buat macam mana? Kita lahir-lahir tengok jadi anak apa nama pekebun, anak petani. Lahir-lahir tengok anak pekerja ladang contohnya, ataupun anak pegawai. Ada setengah orang lahir-lahir anak menteri contohnya. Untung dia. Kita pun nak juga, kenapa aku tak dilahirkan jadi anak menteri? Senang sikit. Jadi anak raja apa nama ni Saudi kan, boleh pilih ya? Siap boleh cek mak kita jangan beranak lagi hang tak menikah dengan raja Saudi. Teruk dia nak tahan perut. Itu ketentuan. Itu secara jadi Melayu, jadilah Melayu yang bertakwa. Jadi orang asli, jadilah orang asli yang bertakwa. Itu yang sebenar. Ni kita tak pertahan keturunan Melayu tapi tak pertahankan agama. Ini masalah kita. Kalau orang sentuh Melayu bangun belagak kata jalan, orang hina Islam tidak ada masalah. Orang permainkan hudud, permainkan benda-benda dalam Al-Quran, buat tak tahu. Orang sentuh bangsa melompat kata jalan. Ni gimana tuan? Bukan sinilah orang-orang Nigeria. Sebab sana pun ada Melayu juga. Oh tuan-tuan, kita kena faham bagi elok. Sebab di akhirat nanti, acap kali saya ulang tuan-tuan, Maliki Yaumiddin, ayat yang nama ketiga dalam susunan dalam kitab ni, dia kata Maliki Yaumiddin, Tuhan yang miliki hari agama. Yaumiddin antara nama-nama hari kiamat, hari agama. Dia tak kata Yaumil Qaumiyah, dia tak kata gitu. Hari kebangsaan. Kita tengok orang macam talqin lah, wa ma dinuka, apa agama kamu. Dia tak kata wa ma qaumuka, dia tak kata apa bangsa kamu. Kau tanya wa ma qaumuka, jawab ana Malizi ataupun ana Malayuiyah. Oh ahsanta, jannah. Tak ada lagu tu. Bila sebut jannah, saya teringat budak-budak zaman Allah ni. Saya sebut jannah ya tak, anak-anak cucu tuan-tuan lah. Saya tak ada anak, tak ada cucu ni. Saya anak tak ada, cucu tak ada. Tuan-tuan ada anak, ada cucu. Tuan-tuan tengok orang dalam Facebook dia orang, dalam apa nama ni WeChat dia orang, dalam Instagram dia orang, ambil gambar peluk awet, bukan bini pun, awet cium lah, apalah macam-macam lah, pergi dating mana-mana pegang tangan peluk-peluk. Semoga hubungan ini til jannah. Oh, til jannah maknanya sampai syurga. Pandai pula cakap Arab dia pun. Dia tak kata til jahannam, tak kata lagu tu, sampai ke neraka. Sebenarnya tuan-tuan, ini krisis yang dicipta oleh Barat. Saya lencong sikit tuan-tuan. Kita dah dengar selalu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha sesekali Yahudi dan Nasrani selagi mana kita tak ikut millah. Millah ini agama, pegangan, kehidupan, cara hidup, percakapan, perniagaan, ekonomi, cara dia. Sebab kata pemerintahan tak ikut cara dia, agama ikut cara dia, barulah dia akan redha. Yahudi dia akan perang kita macam Palestin, macam di Syria, macam di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena agama mereka mengikut agama Quran dan Sunnah, mengikut agama Al-Quran. Kalau mengikut agama logik akal, Yahudi tak kalahkan, Yahudi tak lawan. Karena millatahum, kita ikut jejak langkah mereka. Lepas tu kita faham tuan-tuan.
anak-anak cucu kita sekarang termakan dakwah Yahudi, terikut dakwah Yahudi, sampai peringkat pergaulan bebas itu benda biasa. Kadang-kadang ini yang mengecewakan kita. Bagi zaman sekarang, anak-anak dara kalau tidak ada pasangan hidup, kita pula naik pening. Anak kita umur 16 tanya, "Hang tak ada power lagi ke?" "Tak ada ayah, tak ada ayah, tolong cari." Ben nawe punya bapak. Macam tu. Tuan-tuan, cinta sebenarnya selepas kahwin. Sebelum kahwin tidak ada istilah cinta. Sayang tu tak apalah, macam tuan-tuan dulu lah. Amat tak? Dia berkenan orang perempuan, dia hati dia jenis tarikan, dia tak boleh tipu. Kerana dalam Quran disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Tuhan hiaslah hati kita ni, dada kita ni suka perempuan. Perempuan suka lelaki itu benda biasa. Zaman-zaman mamak duk cinta dulu ni, orang cerita lah, tak tahulah. Tak boleh tengok orang, tengok bumbung rumah pun tak apa dah. Tak boleh tengok orang, tengok umur rumah tak apa dah. Kayu keret pergi tengok umur rumah, patah balik. Puak dia garang. Puak dia garang, nak pergi rumah tak berani. Tengok umur rumah tak apa dah. Cinta tu tak salah, sayang tak salah, rindu tak salah. Waktu tulis pula surat, mana ada WeChat lagi waktu tu, mana ada WhatsApp, mana ada Instagram. Zaman tu pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Kan atau pergi buh bedak sapi, bedak apa semua, buh dengan bunga melo, bunga cepaka, putih kata buh dalam surat tu, biar ada buka buh harum, hantar pergi. 2 bulan tak hantar balik lagi. Awak dia tak hantar, rupanya tak kerti baca. Kita bukan main hebat tulis hantar pergi ke dia. Tak kerti baca, tengok saja. Sayang tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang anak muda hanyut karena ikut telunjuk Yahudi Nasrani. Kita biarkan. Dek karena kemodernan, dek karena arus zaman. Kita mengatakan, oh biarlah berlaku benda tu karena zaman sekarang, tak nak larang. Sebab itulah kita ingat Islam itu agama dagang. Dia akan kembali dagang, akan beruntunglah orang yang berdagang. Agama yang terasing, dia akan kembali asing. Zaman sekarang kalau kita pakai serban, pakai jubah, masuk pavilion, orang tengok black kan? Pelik. Tapi kalau pakai penda masuk dalam pavilion, orang pelik tak pelik, bisa. Mungkin orang kata dia ni mungkin lepas pula wak gitu lah. Tapi tak terlalu pelik macam kita pakai jubah, macam kita pakai serban, masuk dekat itu. Kalau pakai kot macam saya ni, ambil gamak lah nah. Sebab saya gak. Sebab tu tuan-tuan, apa nama ni, keadaan zaman mengikut telunjuk Yahudi Nasrani itu menyebabkan Yahudi redha akan apa yang ada kepada kita. Paling utama, Yahudi kata tak perlu katok orang Islam di Semenanjung ini, tak perlu bunuh mereka, tak perlu apa nama ni bom mereka di Malaysia ini, tak perlu kita serang mereka, cuma kita serang al-ghazwatul fikri, serang pemikiran mereka, serang pemikiran mereka. Biar mereka berfikir seperti Yahudi, biar mereka bernega seperti Yahudi, berpolitik seperti Yahudi, memerintah seperti Yahudi, kahwin seperti Yahudi. Ghazwatul fikri, penyerangan, serangan pemikiran. Kita fikir cara Yahudi, cakap cara Yahudi, ekonomi cara Yahudi. Baru cari sekarang, mana ada kalau kita buat loan di mana-mana bank di luar Malaysia yang tak ada interest. Jangan itu sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi sistem menyebabkan kita terpaksa. Takkanlah pakai jalan kaki. Kata ustaz pakai kuda lah. Kuda pun 70,000 seekor lah ni. Nak beli kereta 40,000 Azia. Baik beli Azia pula beli kuda. Kalau kita katalah nak beli kuda 50,000 kita kata, kena buat loan juga. Loan kat bank nak beli kuda, interest juga. Naik lembu lambat sikit lah. Lembu lambat sikit. Interest. Beli kereta ada interest. Ada kawan saya seorang, dia kata aku beli kereta tak ada interest. Aku ada 7 biji kereta tak ada interest. Saya heran, hang beli macam mana? Adakah beli kereta second? Dia tak ada baru. Hush, dia kata hang pergi banyak cash, dia kata.
bayar cash tak ada interest. Kita mana ada, kalau kereta baru pun 1,000 mesti ada juga dia punya bayaran tertentu. Saya kata, hang buat macam mana? Aku nak belajar sikit, aku pun nak lari belah riba juga. Duk bayar kereta tiap bulan tu ada interest kat tu, keling-keling aku senangkah tu tak pasal. Kita mari rumah tengok, dia kata. Tapi rumah, kita tanya ada saya minum kopi semua. Mana kereta yang hang kata beli 7 biji tak kena interest, tunjuk buah garah. Punya kereta surung buat angkut sawit. Allahu akbar. Tak ada interest sungguh buat angkut lepas sawit 120 sebiji. Hang bayar cash beli sehari itu 7 biji pun tak mah. 15,000. Mana ada interest, tapi dia nak kerek dengan motor lah. Tak salah tak? Betul tuan, kalau nak kereta beli kereta tak ada interest, kita suruh lah. Dengan kita suruh baby, buat lain semua interest. Baik. Kita hidup dengan cara Yahudi, kita makan dengan cara Yahudi, halal haram biasa. Sekarang kalau kita cek tengok tuan-tuan, dalam masyarakat kita hari ini, makanan syubhah paling banyak daripada yang halalan thayyibah. Islam menuntut kita halalan thayyiban. Halal lagi bersih. Sebab tu kadang-kadang kita hafal Quran tak masuk. Hari ni dengar hadis, esok lupa dah. Bukan sekat esok, tak lagi kan selalunya ada jamuan sini kan. Lepas kuliah sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak ada jamuan. Waktu jamuan tu cuba tanya balik, saya sebut ni benda apa? Lupa dah. Contoh lah. Kenapa sistem makanan kita? Orang-orang bukan Islam tipu kita buta hangitnya. Sudah cakap mana kuih pau sudah, tahu pau. Kuih pau, hak putih-putih ya. Pau. Dia buh nama Pau Ahmad. Pakat telan semua. Oh, dia tahu Pau Ahmad ni nama Nabi Muhammad ni. Sebablah Quran Ahmad tu kan nama Nabi Muhammad. Tengok-tengok bukan Ahmad, asing buat dia buh nama Ahmad. Tuan-tuan. Banyak benda yang diragui. Tapi kita sini kita kadang-kadang kalau bak makan kita teruk pada batak orang Melayu ni teruk pada batak telan semua. Bila orang buat produk Islam, ada produk kan kita cari inisiatif, adanya kalau bihun Islam, ikan sardin Islam yang semelih. Tanya ustaz macam mana pula ikan sardin hak disebut Islam? Saya kata sardin yang semelih. Saya kata tu Islam yang betul-betul. Kata ikan yang semelih. Hang tanya buat apa? Dia tanya cara bodoh, jawab cara bodoh kita pun. Tuan-tuan, ikan sardin cara Islam yang kita katakan bersih, yang halalan thayyibah, tak dimasukkan barang-barang yang syubhah, kita tak beli pula. Dia kata mahal Ustaz. Hak nu RM6.5. Apa nama ni, hak yang kata syubhah ni baru RM5 9 kupang. Lah sekupang. 5 kupang 6 kupang, kita dah fikirlah. Kadang-kadang hak barang-barang Islam tu RM5. Hak yang betul-betul halal, yang syubhah RM4 9 kupang pun kita bertikai. Kita nak kalut apa? Sekupang yang beza, beri kan banyak lagi. Itu masalah. Kadang-kadang sebab tu tuan-tuan, dalam badan kita ni kajian sikit sebelum saya masuk bab yang kedua. Dalam badan kita ni ada darah, angin, air. Itu tuan-tuan. Darah, angin, air. Itu ya. Lepas tu kadang-kadang bila kita marah, orang kata naik angin, betul tak? Naik tahu nak, dia bahasa berangin telinga. Sebab badan kita ada angin. Betul kita dalam badan kita ni ada air banyak air. Lepas tu ada darah. Tuan-tuan, struktur badan kita ni dia terpengaruh dengan sistem pemakanan dan pendengaran kita. Lepas tu anak-anak yang baru lahir, azan dulu, azan di telinga. Sebab biar masuk pendengaran dia tu dengan kalam Allah. Tak ada tarik lagu apa nama ni romantika ke romantis ke debuh telinga budak tu jahanam masa depan. Lepas tu kita suap dengan air zam-zam biar air yang molekulnya cantik masuk ke perut budak tu, lalu di lidahnya. Di zaman sekarang air zam-zam pun pelik lah ni, jamban ni buat di Melaka. Zam-zam tu bukan zam-zam tu, al-kazam orang panggil. Nak untung punya pasal. Sebab tu tuan-tuan, air main peranan dalam kehidupan. Kalau kita nak minum, waktu sunnah ni baca bismillah. Molekul air tu dia boleh bertukar bila mendengar kalam Allah. Antara buat kajian sikit, tu baca bab air. Lepas tu antara air-air yang terbaik di dunia, pertamanya air yang keluar di celah jari Rasulullah SAW ketika mukjizat dulu. Tu tak ada dalam ni, mana ada air tu. Yang kedua, yang paling baik di dunia air zam-zam.
paling baik. Tapi kalau kita kira macam tu, hak yang terbaik sekarang nombor 1 air Zam-Zam. Nombor 2 air yang turun hujan pada malam Jumaat. Setelah kemarau lama, hujan turun malam Jumaat, tu baik. Tadah. Tapi kalau kita tak tidur lah, kalau tadah macam mana? Hujan turun malam Jumaat setelah kemarau panjang, itu baik. Ada rahmat di situ, kebaikan, ada berkah. Yang ketiga, air kolah masjid. Antara tak saya tanya Dr. Harundin. Dia kan pengamal Asyifa, Rusyifa. Kalau saya tak betul, tak betul kan? Mungkin susunan tu kurang betul. Tapi antara yang terbaik air kolah wuduk kita. Sebab apa? Sebab setiap kali kita melaungkan azan, setiap kali tu imam baca Quran, setiap kali kita berdoa, air terdengar bacaan dan molekulnya berubah. Tuan. Sebab tu kita kadang-kadang anak nak sekolah bebai, bangun pagi tak mau pergi sekolah, apa nama ni, tak mau pergi mengaji. Orang cari tok guru ke ustaz-ustaz mana bagi air, buat air penerang hati. Ustaz tu bukan buh mentol lampu pun, dia baca ayat-ayat, baca surah Fatihah, baca surah tu ayat ni, ayat tu ayat ni. Maka bukan nak cerah hati dah, nak perelokkan molekul dalam dalaman dia. Sebab kita kalau molekul tu serabut, maka serabutlah kita. Sebab tu tuan-tuan, kesannya air pun terkesan dengan bacaan ayat Quran, dengan laungan azan dan sebagainya. Ini kan pula kita tuan-tuan, terkesan dengan pemakanan, terkesan dengan pendengaran. Kita lantak semua, tahu berapa ekor babi dia kita telan, kita tak tahu. Sebab dia masukkan sikit. Kerana itulah agenda Yahudi. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Allah. Sebab itulah kalau kita nak cari makan, kalau boleh carilah yang halalan thayyibah. Tapi kalau tak ada juga, nak buat macam mana? Tapi kita cuba dan usaha untuk halalan thayyibah. Cuma kalau haram dah tentu-tentu kata haram, lagi tak payah. Tak payah kita nak makan. Hak confirm haram, tak payah makan. Kadang-kadang kita dah tahu tak haram, balun juga. Bagi contoh lah, dia kata, ustaz saya bukan makan, saya hisap ya, rokok sama juga. Bukan nak kata tuan-tuan saya tahu semua tak hisap rokok belaka. Tuan-tuan jilat dia rokok, tuan-tuan tak hisap. Jilat pun sama juga kalau apa berkaitan dengan rokok. Kalau tuan nak hisap rokok yang dibenarkan hanyalah rokok yang disebut oleh mufti ni Kedah, ialah rokok daun yang pakai tembakau. Itu hukumnya harus. Adapun rokok-rokok lain dia haram. Itu saja. Tuan nak hisap, terpulang. Saya tak beranilah kata tu, saya petik kata-kata mufti saja. Dia kata haram. Lagipun betul juga, kalau kita pergi mana-mana tempat, kan dia ada stiker, dia ada signboard tulis dilarang merokok. Betul tuan? Dia buat gambar rokok, dia palang. Gambar rokok tu, gambar rokok daun ke gambar rokok dahi? Itu je. Itu je. Rokok dahi, maknanya selesai rokok dahi, rokok daun tak apa. Sebab tak pernah ada lagi gambar rokok daun. Yang ke-10, panjang urai, 8.5. Bukan orang mengarut dah tu, dia pergi jauh. Yang ke-10, yaumul hisab, hari perhitungan. Hadza ma tu'aduna bihi, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang janjikan kepadamu tentang hari berhisab, hari berhitung. Hari itu semua akan dihitung, tidak ada satu pun yang tertinggal. Ini pun sudah hurai bulan lepas, saya tak mau cakap panjang. Kita rujuk balik ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dunia akan menjadi saksi, masa, tempat, nyawa, umur, hari kita akan bersaksi apa kita lakukan. Baik, yang ke-11, yaumul wa'id. Ini saya tak sebut lagi, saya rasa. Wa nufikha fis sur, zalika yaumul wa'id. Surah Qaf ayat yang ke-20. Yaumul wa'id maksudnya hari ancaman. Dan ditiuplah sangkakala, itulah terlaksananya hari ancaman. Berlaku segala ancaman dan berbagai. Kita berada dalam ketakutan ketika itu. Berbagai ancaman yang berlaku. Dengar sangkakala sampai boleh mati. Bagaimana kuatnya? Wallahu a'lam. Kita tak pernah dengar. Kalau ada tuan-tuan pernah dengar sangkakala, tolong beritahu. Setakat ini tidak ada pernah ada orang dengar lagi sangkakala, karena dia belum lagi ditiupkan. Kuatnya? Wallahu a'lam. Itu pernah terancam sangat dah. Kita dengar guruh pun kita takut dah. Dengar guruh, lari masuk dalam tempayan pun ada. Bukan orang sama sekarang lah, sama sekarang lari masuk dalam peti ais ya. Zaman dulu ni masuk dalam tempayan, takut. Punya takut.
Itu baru guruh. Berlakunya iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jatuhnya langit, keluarnya barang di bumi, naiknya air daripada laut, menenggelamkan dunia, berpecah-pecahlah daratan. Waktu itu waqala al-insanu malaha, maka berkatalah manusia, apa ini? Apa suasana ini? Apa keadaan ini? Tak pernah tengok. Hari ancaman, hari kita rasa terancam, rasa ketakutan yang sangat nyata. Yang seterusnya, kedua belah. Saya cepat-cepat tuan-tuan. Tuan-tuan ngantuk ni. Yang kedua belah, yaumul khuld, hari yang berkekalan. Udkhuluha bisalam, zalika yaumul khuld. Surah Qaf ayat yang ke-34. Masuklah surga dengan aman, itulah hari berkekalan. Hari pada hari kiamat, dah hitung, dah tahu dah keputusan, masuk dalam surga atau neraka, maka bermulalah hari berkekalan yang tidak ada mati-mati lagi dan tidak ada lagi hidup selepas itu. Hidup sepanjang masa. Kita lah duduk dengar lah TV duduk cerita, dia kata hidup hanya sekali, so kita enjoy. Ni hak jahanam ni. Orang tak tengok ada cerita Puteri dulu ni, TV3, Puteri Nur Enjoy, yang selalu disebut oleh apa nama ni, apa bahasa lawak tu. Kita Puteri dia kata hidup hanya sekali, so kita enjoy. Bohong, hidup dua kali, itu yang masalah. Kita hidup, mati, hidup balik. Kalau tak hidup, dah tak apa. Kalau kita ni sama peranan macam terus pagar, sama peranan macam buah nyok, sama peranan macam kucing, sama peranan macam tu, tak ada masalah, mati tak ada apa. Kosong. Kita mati hidup semula. Hidup semula tu masalah ni. Ni masalah ni. Kita tidur, kita balik rumah, tidur. Kita bangun, kita pergi kerja. Balik rumah, kita tidur balik. Jarang orang dah tidur sebulan tak bangun-bangun. Sebab dia tidur, dia bangun kerja. Untuk apa? Cari makan. Makan untuk apa? Untuk kerja. Kalau tak makan nak tidur, tak boleh. Perut duk kerak-kerak nak tidur, tak boleh. Duk main kendang, tai pusam lampu. Tak boleh. Saya pukul ni duduk dekat Selayang tuan-tuan. Dekat tai pusam lah. Opak tu duk buang dosa, empuk banyak, Allahu Akbar. Mudah agama lain tuan-tuan. Empuk banyak, dosa gugur dah. Kita dia empuk banyak, lepas tu dia cekok-cekok badan dengan duri-duri besi tu, gugur dosa. Teruk tuan-tuan, penganiayaan, penipuan atas darat orang. Penipuan kena bohong atas darat. Tok Sami dia bohong gitu eh. Dia percaya apa dia apa? Orang-orang ni tuan-tuan, sebab tu kata kejahilan hampir kekufuran. Jahil ke kufur, hampir kepada kufuran. Depa tu sebab apa? Jahil tu. Kita pun sebab apa? Jahil. Nama Islam tak semayang sebab apa? Semayang bukan boleh bagi duit, dia kata. Kufur. Ramai tuan-tuan, pepuak tu cak jalan kaki apa ni. Ke waktu tu dia pakai buat umrah lah. Buat umrah kat Batu Kif. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bermulanya hari yang berkekalan, tidak ada hidup lagi selepas itu. Bermulanya hari penderitaan, kalau kita ke neraka, kekallah kita dalam neraka. Tuan-tuan, kita kena ingat ada satu ayat Quran, innallaha yajma'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Hari ini Allah menghimpunkan orang munafik dan orang kafir, dan mereka itu dimasukkan ke dalam neraka kesemuanya. Kenapa Allah letakkan innallaha yajma'ul munafiqin? Kenapa Allah tak kata innallaha yajma'ul kafirin wal munafiqin? Sebab apa letak munafik dulu lepas tu kafir? Sebab ulama tafsir menafsirkan orang munafik jauh lebih jahat dan jauh lebih banyak daripada orang kafir. Laflek kita sebagai contoh 1000 buah rumah, 1000 keluarga, 30 orang bukan Islam, maknanya 970 Islam. Munafik 600, tak pening tuan. Fasik lagi, mayang pun tak, tatu lagi kat badan, tikar 6 ekor, tentang apa lagi, minum arak, zina, judi. Munafik
Hak mari masjid surau banyak ni ya. Ni pun tak tahu lah, takut tersalah masuk surau ke ataupun macam mana tak tahu lah. Tak lah tuan, dah. Saya bersangka baik. Tuan, inna allaha yajma'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Sungguhnya Allah menghimpunkan orang munafik dan orang kafir dalam neraka semuanya, kekal dalam tu. Munafik ni cakap lain buat lain, mulut ni astagfirullah menyang, bismayang tak on. Kita orang Islam ni kita kenal ni, tapi dah kita lah orang pertahankan agama bangsa dan negara, dan kita jugalah yang jual negara dan juga menjahanamkan agama. Bagi contoh, kita itu tidak merujuk kita lain, bukan kita sini. Ini masalahnya munafik. Dan tokoh munafik hebat, Datuk Seri Abdullah bin Ubay. Kalau zaman kita lah, kalau zaman kita Datuk Seri belakang lah. Abdullah bin Ubay, dia cukup hebat sembahyang belakang Nabi, pernah berperang bersama dengan Nabi, tapi dia menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Nak tahu apa lagi nak kata orang Melayu? Banyak lagi istilah-istilah lain yang dia keberadaan dia umpama menjahanamkan perjuangan Islam, menjahanamkan Islam. Maka dia ialah munafik. Dan orang-orang yang munafik di akhirat nanti dia akan berada bersama dengan Abdullah bin Ubay. Duduk di masjid bukan main, tak nampak tawaddu' wa ra'dun wa barqun. Duduk di masjid ni surah Allah bukan main. Sembang dengan kita ni, ya Allah, beraluk. Orang Kedah kata sopan tata susila tu ada. Tak pernah bahasa diri aku hamba, tak pun saya pepatik, macam-macam lah punya berlalu. Sembang buat Islam bukan main hebat. Kita ni sebagai orang Islam, kita wajib tahan Islam. Tidak ada jalan lain nak selamatkan kita kecuali Islam. Saya kalau orang lawan Islam saya cukup marah. Tapi bila masa Islam minta nakkan kuasa untuk memartabatkan kuasa kepada Islam, dia tak bagi undi pun pada Islam. Tu hang munafik orang panggil. Pergi umrah tiap-tiap bulan, haji tiap-tiap tahun, surau, tidur surau, bukan tidur kat rumah. Bukan main hebat, bukan tak ada lah sini macam tu. Tidur surau. Cerita tidur surau, tuan-tuan. Ada seorang ulama tidur surau. Tidur surau setiap malam. Jadi ada seorang hamba Allah ni tanya, Tok Guru, kalau kita pasal ustaz lah, Ustaz macam mana boleh qiyamul tiap-tiap malam ni? Macam mana ustaz buat? Macam saya pernah ini macam ustaz juga, dia kata tiap-tiap malam nak qiyamul di surau ni. Macam mana dia kata? Maka ustaz tu kata kahwin lah. Dia kata saya kahwin dah. Ada isteri rumah, kahwin seorang lagi. Dia balik-balik kahwin seorang lagi. Baik orang lagi, kau sedap pula 2 orang. Lagi tak mari surau pula. Lepas tu dia jumpa pula, dia kata saya dah kahwin dah 2 tapi tak boleh mari pun. Dia tak kahwin seorang lagi. Dia balik kahwin seorang lagi, dia 3. Lagi teruk, tak mari pula. Tak boleh juga dia kata. Maka Tok Guru tu kata, hang kahwinlah 4. Kahwin 4. Kalau kahwin 4, dia dulu tidur surau berbanding ustaz tu. Sebab bini dia bakal letak dia di rumah. Dok main penumbuk, dok main piring terbang, main periuk belanga terbang, tak tidur surau. Ustaz tu kata, saya pun kes itulah tidur surau, dia kata. Nampak macam baik duk qiyamul tak qiyamul apa? No belenda lah peti duk terbang rumah. Saya pernah cerita tuan dulu, saya rasa. Orang kalau nak kahwin ni dia kena cerdik tuan. Nak kahwin 2 kena cerdik. Saya pernah cerita, saya yakin tuan lupa. Mungkin bila saya cerita sikit tuan ingat balik. Ada di Ampang tu ada seorang hamba Allah ni dia kahwin 2. Beberapa tahun dia kahwin, bini nombor 1 tak tahu. Tak tahu. Bila dia kahwin pun umur dia dah 50 dah. Dan perempuan tu dia kahwin kalau seronok ya, bukan kahwin apa dah. Bukan nak tambah suriak apa dah, tak larat dia pun. Lepas tu tapi bini dia tak percaya dia ni kahwin. Tak percaya orang. Sampai satu masa pecah lubang, orang beritahu dia kata laki yang kahwin, dia tak percaya. Tak percaya. Dia kata lelaki aku kahwin macam mana tiap-tiap malam boleh tidur dengan aku. Satu hari suami dia sakit masuk hospital. Bini nombor 1 datang, nombor 2 pun datang. Orang lelaki yang dia kena cerdik.
sakit tak terang mana pun, gaut je, tapi mata tak larat celek. Gaut kaki, mata tu efek ekstra, nak celek tak larat sebab takut kena tumbuk. Bini nombor 1 urut, bini nombor 2 pun duk gosok-gosok badan. Bini nombor 1 marah lah, hei awak pegang laki aku. Bini nombor 2 selalunya dia tahu kata ada bini nombor 1. Bini nombor 1 yang sering ditipu. Oh, hak yang paling kena hak tua-tua. Bini tua sering kena tipu. Hak nombor 2 mesti tahu dah. Dia tak tahu. Maka dia kata, ni pun laki aku juga. Jadi hari itulah dia tahu kata depan dia madu. Depan dia madu. Nak tumbuk, mata larat jelek. Tumbuk ke arwah saja kita dua orang itu. Tak ada apa kita. Jadi janda dua orang. Jadi berdamailah, jadi eloklah, baguslah. Dia tak yakin lagi betul ke hal jadi bini dia, sedangkan tiap-tiap malam dia boleh tidur dengan aku. Maka bini nombor 2 pun beritahu dia betul tiap-tiap malam dia tidur mahal, tapi hang tak sedar ke tiap-tiap malam dia pergi surau. Itu memang hang pergi dengan aku, dia buat aku pergi surau. Hang pernah tengok tak dengan kuliah? Hang pernah tengok tak laki hang dengan kuliah, dia kata. Aku tak tahu, dia kata. Waktu dengan kuliah tu lah dia balik rumah aku, dia kata. Lagu tu. Ustaz bagi salam dia, Assalamualaikum rumah bini muda. Ustaz azan dia balik. Dia cukup duk relax, dia baca subhanallah, subhanallah. Balik tidur rumah bini tua. Cerdik, tuan kau nak buat kenapa macam tu? Dia siap counting Ustaz, pukul 9 pukul putih. Sama panjang sikit tak apa. Kebanyakan hak buat macam ni tu imam dengan pengurusi surau. Kebanyakan lah. Sini tak tahulah, mungkin ada cita-cita. Tu imam sini bagus, imam sini bagus. Baik, yang seterusnya akhir kat 9 tuan. Nama-nama hari kiamat yang terakhir buat malam ni ada lagi berapa? 1 2 3 4 5 6 lagi tuan insyaallah. Yaumul khuruj. Yaumul khuruj, hari keluar daripada kubur. Itu pada nak kepada masa. Dinamakan Yaumul khuruj. Sebenarnya tuan-tuan, nama-nama hari kiamat ini menggambarkan suasana. Yaumul khuruj kita macam mana keadaan keluar daripada lubang kubur. Ada seorang ni saya pernah kuliah cerita bab tajuk ni di Kelang. Dia tahu ustaz, dia lepas tu duduk minum, dia tanya, "Ustaz, macam mana keluar daripada kubur nanti?" Saya kata, "Saya pun tak tahu sebab saya tak pernah tengok lagi." Tak bayang-bayang ustaz, lagu mana agak-agak. Ustaz tuan-tuan, payah oh. Memang senang dia ustaz tuan. Kadang-kadang soalan gila-gila dia jawab mari kita jawab cara gila juga. Dia tahu ustaz tak boleh bayangkan macam mana keadaan Yaumul khuruj. Orang keluar daripada lubang kubur nak pergi pada mahsyar. Saya tak tahu nak cerita. Yang dapat cerita dalam Quran, ya, kerana dia kata keluar daripada lubang kubur kepada mahsyar. Dia tak bangun tu macam mana ustaz? Oh, saya kata buah ni. Dia nak uji kita. Saya terfikir, saya kata Pak Cik pernah tengok tak cerita apa nama ni, Pendekar Bujang Lapuk? Dia pernah tengok ustaz, dia seminar tau. Waktu Aziz masuk dalam puak, dia kata Telaga Buruk pergi buta. Sudin rumah buruk tinggal tengah hutan. Ramli atas kubur orang mati terbunuh, betul tak? Atau waktu tu kan dia tengah duk hai mambang tanah, mambang api, mambang air, duk jampi-jampi tu. Marilah sajen kepada hantu-hantu ni. Tak ingat balik cerita tu. Dia kata, "Hei," dia kan gitu kan. Dia siap bawa ni apa nama saxophone, trompet tu. Gigi dia buang dulu, dia ciup. Waktu naiklah semua hantu-hantu kubur. Saya kata Pak Cik macam itulah keadaan dia. Selesai masalah. Oh, dia kata lagu tu. Selamat saya. Nasib baik. Tuan-tuan, kadang-kadang ustaz-ustaz dia kena jadi macam tu. Oh, selamat. Ustaz-ustaz macam saya ni, orang tanya macam-macam. Kalau macam Tok Guru Jadi ke, macam ulama-ulama besar tak tanya macam tu, dia tak boleh tanya. Macam dulu ada pernah orang mesej saya tanya, "Ustaz, kita ada 10 jenis malaikat yang wajib kita ketahui." Dia kata, "Ya, betul." Dia sebut satu. Kata malaikat Jibril turun wahyu, malaikat ni turun rahmat, malaikat ni cabut nyawa, malaikat ni tiup sangkakala. Dia tak apalah kalau Israfil itu kalau dia kata Israel cabut nyawa, tak apa dia kata. Saya nak tanya ustaz, Jibril dengan Israfil buat apa sekarang? Pening kita. Nak jawab macam mana? Dia kata Jibril kan turun wahyu.
Nabi tak ada, lah Jibril buat apa? Kacau. Dia kata Israfil tiup sangkakala. Sangkakala tak tiup lagi. Dia buat apa lah ni? Saya kata dia ni. Tanya Ustaz, jawab lah. Ustaz, kita kan bila kita baca mesej, dia kan naik blue tick tu. Ustaz, baca saja tak jawab. Main kita. Aku biru. Lah kali blok gitu Blok gitu lah. Dia tanya kita, malaikat buat apa? Pening kita jawab. Ingat senang Ustaz jadi ustaz tuan. Nampak macam relax, tapi tu dia. Saya dulu ada majalah misteri, duk datang interview cerita apa nama ni, azab-azab ada setengah orang mati macam mana kan. Cerita orang deraka beri wapa, orang makan harta apa nama ni pusaka yang berlaku, yang matinya gini-gini. Macam ada di kampung saya tu, ada seorang makan harta pusaka. Sampai sekarang hidup lagi. Dia ni jadi sewin. Pak saudara dia mati. Mak saudara dia pergelakkan waris, dia buat macam mana tahu? Halau mak saudara dia ni balik, dia orang ambil rumah, ambil tanah sebagainya. 2 tahun lepas tu tuan-tuan, dia mati. Tapi masih bernyawa. Pelik tak? Mati masih bernyawa. Dia hidup, masih boleh bergerak jalan, tapi dia kata aku ni mati dah, bawa lah pergi tanah di kubur, tak pening kita. Telanjang sepanjang masa. Jadi benda-benda macam ni saya cerita dalam misteri. Sebab kampung saya ni dia panggil kampung misteri antaranya lah. Bila kita duk cerita benda tu, adalah orang-orang ni dia kontak kita. Ada seorang janda duk di Johor Bahru, duk kontak saya. Mula-mula tanya apa nama ni, hukum Ustaz, saya pernah berzina dulu. Dia kata apa hukumnya? Saya kata berdosa haram, wajib bertobat. Dia kata Ustaz, saya bertobat dah. Kena tobat lagi kah? Saya kata, tahu kan Tuhan terima ke tak? Dia kata saya yakin macam terima dah. Saya kata ni buat apa? Dan Tuhan dah rasa macam Tuhan terima. Tanya aku buat apa? Tak, masalahnya saya sekarang ni, saya nak cari orang boleh bimbing saya. Pula dah. Dia kata saya ni nak ambil orang boleh bimbing saya. Saya kata ni bukan pertanyaan, ini permintaan. Dia kata kata pelik-pelik. Tuan-tuan tu mungkin untuk imam tak banyak sangat tanya, tapi kalau macam ustaz, Allah Akbar, macam-macam tanya. Kadang-kadang nak resign jadi ustaz, tapi tak boleh. Ini sebagai orang kata apa? Sebagai tanggungjawab. Pelik-pelik punya soalan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah kenal ada orang tanya, ini untuk pengetahuan tuan-tuan jugalah, saya beritahu ni. Dia kata ustaz, kalau bayi kecil minum susu ibu atau ibu susuan, maka haram nikah. Dia kata betul ustaz? Dia kata betul. Sebab tu kita haram nikah dengan ibu kita, kerana ibu kita minum susu dia. Atau ibu susuan yang kita minum susu dia. Dia tahu tak, kalau suami minum susu isteri, dia kata ni satu hari pula. Adakah kena boleh kahwin? Saya kata dia ada hak umur sampai 3 tahun sampai 2 tahun. Hang minum susu isteri itu ketika hang umur 37 tahun. Itu tak nama ibu susu lah. Pening kan? Kadang-kadang lucu. Mana tuan-tuan boleh lah minum, tak ada masalah. Tu yang kadang-kadang kita cerdik tak? Orang kita kadang cerdik tak, kita suruh anak minum susu botol, kita minum susu ibu. Tu yang anak bengak, bapak cerdik, kita masalah. Baik, yaumul khuruj, hari keluar dari lubang kubur, disebut dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui hadis Nabi SAW. Ada 12 golongan manusia keluar dari lubang kubur menuju kepada mahsyar. Saya sebut sikit-sikit, saya tak mau hurai. Pertama, keluar dalam keadaan tidak berkaki, tidak bertangan. Saya pernah hurai kat tuan-tuan dulu. Orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang bergaduh dengan jirannya, tidak berkaki, tidak bertangan. Yang kedua, dalam keadaan menjadi seperti benda keledai yang perutnya membulat membesar, dalamnya ada kelajengking dan ular berbisa, kerana memakan harta zakat. Yang tidak mengeluarkan zakat, dia berubah menjadi keledai, berjalan daripada lubang kubur kepada mahsyar. Dalam perutnya ada ular, ada kalajengking berbisa, ada lipan bara, duk sengat usus dia kerana dia makan harta zakat yang dia tak keluarkan. Yang ketiga, orang yang bangun daripada lubang kubur menjadi seperti babi hutan, jalan daripada lubang kubur kepada mahsyar. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tanya, ya Rasulullah, kenapa mereka jadi babi hutan? Maka Rasulullah menjawab, orang yang mensia-siakan salat menjadi babi hutan. Kita boleh rujuk dalam kitab hadis-hadis Nabi SAW, 12 golongan kepada mahsyar. Hadis ini masyhur.
Ada golongan yang keluar daripada lubang kubur, mulutnya keluar nanah dan bau yang busuk, kerana mereka menipu dalam perniagaan. Kita meniaga gula sekilo RM3, nak untung lebih kita buh 800 gram, kita pelari 200 gram, memang nampak tak ada beza sangat. Ataupun 100 gram kita pelari, di akhirat keluar darah dan nanah daripada mulut kerana dia menipu. Antaranya, saya tak ingat susunan tuan-tuan, antaranya yang keluar daripada lubang kubur, muka mereka hitam legam seperti lebam, dan tumbuh tanduk di kepalanya seperti tanduk lembu jantan. Maka ini yang makan harta anak yatim. Diberi tugas untuk menjaga anak yatim, mereka makan harta anak yatim. Tuan-tuan, kadang-kadang sebut anak yatim, tuan-tuan, tu imam kadang-kadang makan harta anak yatim. Bukan imam sini, tempat lain. Haru kata imam kata aku panjang. Bukan imam sini, tempat lain. Tuan-tuan, kebetulan di kawasan-kawasan sekitar dengan tempat saya duduk, ada seorang anak yatim ni, dia dulu bijak, kemudian mak ayah dia meninggal, abang dia meninggal, dia dijaga oleh kak ipar. Kak ipar dia sampai sekarang tak kahwin lagi. Tak kahwin dah, bukan tak kahwin lagi, tak kahwin dah, umur 80 lebih. Kalau tuan nak boleh beritahu lah. Tapi kaya, harta banyak, tanah banyak. Tuan-tuan jangan fikir dia tu, fikir tanah dia tu. Sebab dia nak masuk tanah tak lama dah, 80 70 lebih ke 80 kan. Tuan-tuan pergi rumah saya pergi tunjuk, boleh, tak masalah. Jadi dia ni, dia bijak budak ni. Sekarang budak tak budak lah, dah 50 lebih dah umur dia pun. Tapi dia kena buatan orang. Kena buatan orang ketika dia umur belasan tahun, kena buatan orang, maka dia jadi sewil, sembang seorang. Abang dia mati, mak ayah dia mati, yatim piatu piateri, tiga-tiga. Kak ipar dia jaga. Kak ipar dia ni pun sebatang kara. Yang satu mak satu pak dia seorang kan. Hak lain sepak tapi semak, bukan semak. Bukan satu mak, semak sepak ni, sepak semak tu semak sangatlah. Adik-beradik kak dia satu mak, satu ayah, satu mak lain ayah. Dia ni jaga mereka ni. Ada salah seorangnya tu imam, ada salah seorangnya Tuk Bilal di masjid yang sama. Tuk imam seorang, Tuk Bilal. Tuk imam abang, Tuk Bilal adik. Dua-dua ni duk makan harta yang sewe tu. Semua dia ambil. Ratus ribu. Sampai sekarang dia Tuk imam lagi masalahnya. Duk ada ni. Tapi tak senang. Tak senang juga. Dia bolehlah buat rumah banglo ratus-ratus ribu. Tapi tuan-tuan, tak senang juga. Dia sentiasa dihantui dengan berbagai masalah. Nama gerak tanah, semua nama dia. Semua nama tu imam tu. Baca khutbah ittaqullah. Lepas tu kalau saya pergi masjid dia, saya kata tu imam bagi saya baca khutbah. Bagi saya khutbah, kalau hang duk khutbah, susah makan tanah yatim. Macam tu imam lah kalau dia nak isap okok, suruh pergi baca khutbah lah. Contoh lah, sisa-sisa lah, tak apa. Maka tu nak kata, tutup setara tu imam, kita tebal-tebal ni 4 trailer ada kat rumah. Harata pondok dia mengaji. Betul tak pondok nak duduk. Tapi makan nanti. Sebab tu kata man la adiba fala ilma lahu walau kana aliman. Orang ada ilmu pun kalau tidak berakhlak dikira tidak ada ilmu. Orang yang walau bergedung ilmu adalah kepala dia, tapi tidak ada akhlak Islamiah dalam kehidupan dia, dikira tidak ada ilmu. Karena ilmu, akhlak itu mencerminkan ilmu. Ilmu itu mewujudkan akhlak yang baik. Kita faham betul? Cukup sekadar tu malam ni. Kita jumpa lagi di bulan depan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, alhamdulillah. Sumbangan bulan lepas juta lebih. Sumbangan bulan lepas juta lebih. Kita boleh himpun-himpunkan untuk kita beli mozaik. Alhamdulillah ada seorang penajar yang tajam mozaik. Sekali kita bermasalah untuk buat dia punya siling. Adalah orang sumbang sikit-sikit dan kita perlukan bukan 5,000 lagi untuk siapkan. RM5,000 bukan RM5,000. RM5,000 tak ada masalah. RM5,000 untuk kita siapkan siling dan juga apa nama ni dia punya pagar. Itu saja.
tuan-tuan nak bagi duit interest untuk buat pagar, boleh dengan tandas. Kalau tuan nak bagi duit sumbangan zakat atau infak, atau boleh bagi untuk kita siapkan masjid di Pulau Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saya nak siapkan juga dalam bulan 1 ini insya-Allah kalau sempat. Sebab insya-Allah esok saya akan kirimkan duit untuk beli siling dengan pintu masjid tersebut insya-Allah. Jadi saya rasa tuan-tuan, saya dah selalu beritahu, kejap lagi kita akan bertangga sejadah wakaf untuk pembinaan masjid Nurul Yaqin di Dusun Embun Jaya, Desa Mumbu, Kecamatan Wojak, Kabupaten Dompu, Dapel 2, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. So, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak pernah ke sana, biarlah harta kita sampai wakafnya di sana, esok di akhirat dia akan disaksi kepada kita insya-Allah. Saya mungkin jarang sembahyang di sana, banyak sembahyang di sini. Sekurang-kurangnya dengan kita tolong cari duit itu, Tuhan juga berikan sedikit pahala dekat kita. Itu saja yang kita inginkan. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan ambil baliklah kitab di malam ni, sebab saya tinggal hampir sebulan pun tuan-tuan tak ingat juga sebutin dan berapa. Itu saja. Jadi nanti insya-Allah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya silap, saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir.